Utarit. Mercury ataupun Utarit ialah planet paling hampir dengan Matahari dan juga planet paling kecil dalam sistem Suria. Diameter Mercury kira-kira 4,880 km, menjadikannya hanya sedikit lebih besar daripada bulan bumi. Disebabkan saiznya yang kecil dan kedudukannya yang hampir dengan Matahari, Mercury sukar diperhatikan dari bumi tanpa bantuan teleskop. Planet ini tidak mempunyai atmosfera tebal seperti bumi, akibatnya permukaannya dipenuhi oleh kawah hentaman hampir menyerupai permukaan bulan. Salah satu ciri paling ketara di planet ini ialah Caloris Basin, sebuah kawah gergasi dengan diameter melebihi 1,500 km. Kawah ini terbentuk akibat hentaman objek angkasa yang sangat besar pada awal pembentukan sistem Suria. Kesan hentaman tersebut masih jelas kelihatan hingga hari ini kerana tiada hakisan atmosfera yang ketara. Walaupun kecil, Mercury merupakan planet yang sangat tumpat. Ia mempunyai teras besi yang sangat besar, merangkumi sebahagian besar isi padu planet. Lapisan mantel dan keraknya pula agak nipis. Keadaan ini menjadikan Mercury unik berbanding planet berbatu lain. Mercury mempunyai perbezaan suhu yang ekstrim. Pada waktu siang, suhu permukaan boleh mencecah sekitar 430 darjah Celsius dan pada waktu malam, suhu boleh jatuh sehingga negatif 180 darjah Celsius. Menariknya, ais air juga ditemui di bawah kutub yang sentiasa berada dalam bayang-bayang. Penemuan ini menjadikan Mercury atau Utarit penting dalam kajian pembentukan awal planet berbatu. Selain itu, Mercury berputar dalam nisbah 3:2 dengan orbitnya. Ini bermaksud ia berputar 3 kali pada paksinya bagi setiap 2 pusingan mengelilingi Matahari. Ciri ini menjadikan kitaran siang dan malam di Mercury lebih panjang. Zuhrah. Venus ataupun Zuhrah ialah planet kedua yang paling hampir dengan Matahari. Ia sering digelar sebagai planet kembar bumi kerana saiz dan jisimnya hampir sama dengan bumi. Namun persamaan ini hanya terhenti pada saiz kerana keadaan fizikal Venus sangat berbeza dan ekstrim. Diameter Venus ialah kira-kira 12,100 km, hampir menyamai diameter bumi. Dari segi struktur dalaman, Venus dipercayai mempunyai teras, mantel dan kerak seperti planet berbatu lain. Walaupun begitu, Venus tidak mempunyai medan magnet global yang kuat seperti bumi. Venus diselubungi oleh atmosfera yang sangat tebal yang kebanyakannya terdiri daripada karbon dioksida. Lapisan awan tebal yang mengandungi asid sulfurik menutupi keseluruhan planet. Awan ini memantulkan sebahagian besar cahaya matahari, menjadikan Venus sangat cerah apabila dilihat dari bumi. Namun awan tebal ini juga memerangkap haba dengan sangat berkesan. Akibat kesan rumah hijau yang melampau, Venus merupakan planet paling panas dalam sistem Suria. Suhu permukaannya mencecah sekitar 465 darjah Celsius, lebih panas daripada Mercury walaupun ia lebih dekat dengan matahari. Suhu ini hampir seragam di seluruh planet, sama ada di siang atau malam. Permukaan Venus dipenuhi dataran lava dan gunung berapi. Banyak gunung berapi di Venus dianggap sudah tidak aktif, tetapi ada petunjuk bahawa aktiviti gunung berapi mungkin masih berlaku. Disebabkan atmosfera tebal, permukaan Venus tidak boleh dilihat secara langsung menggunakan teleskop biasa. Kebanyakan peta permukaannya dihasilkan melalui radar. Satu hari di Venus lebih panjang daripada 1 tahun di planet itu sendiri. Venus mengambil masa 243 hari bumi untuk berputar sekali, tapi hanya sekitar 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Bumi, Earth ataupun Bumi ialah planet ketiga dari Matahari dan satu-satunya planet yang diketahui menyokong kehidupan. Diameter Bumi ialah kira-kira 12,742 km, menjadikannya planet berbatu terbesar dalam sistem Suria. Bumi mempunyai struktur dalaman yang terdiri daripada teras, mantel dan kerak. Teras ini juga bertanggungjawab menghasilkan medan magnet yang kuat. Medan magnet ini melindungi Bumi daripada angin suria dan radiasi berbahaya. Bumi mempunyai atmosfera berlapis yang mengandungi nitrogen, oksigen dan gas lain dalam jumlah kecil. Atmosfera ini mengawal suhu planet dan mengekalkan simpanan air di bumi. Lapisan ozon dalam atmosfera turut melindungi permukaan bumi daripada UV ray matahari. Tanpa atmosfera ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak dapat wujud. Salah satu ciri paling unik bumi ialah kewujudan air dalam jumlah besar. Lebih daripada 70% permukaan bumi diliputi oleh lautan. Air memainkan peranan penting dalam kestabilan iklim dan kitaran semula jadi. Kehadiran air juga membolehkan proses biologi berlaku secara berterusan. Bumi mempunyai satu bulan semula jadi. Bulan ini mempengaruhi pasang surut laut dan membantu menstabilkan kecondongan paksi bumi. Kecondongan paksi ini menyebabkan berlakunya musim. Satu pusingan bumi mengelilingi matahari mengambil masa 365 hari, manakala satu putaran pada paksinya mengambil masa 24 jam. Permukaan bumi sentiasa berubah akibat pergerakan plat tektonik. Proses ini menghasilkan gunung seperti Gunung Everest, iaitu gunung tertinggi di bumi. Plat tektonik juga menghasilkan gempa bumi dan aktiviti gunung berapi. Marikh ataupun Mars ialah planet keempat daripada Matahari. Planet ini sering digelar planet merah kerana warna permukaannya yang kemerahan. Warna ini terhasil daripada kehadiran besi oksida pada tanah dan batunya. Diameter Marikh kira-kira 6,779 km, iaitu hampir separuh saiz bumi. Struktur dalaman Marikh terdiri daripada teras, mantel dan kerak, tetapi terasnya lebih kecil dan kurang aktif berbanding bumi. Marikh mempunyai medan magnet yang sangat lemah yang tidak lagi melindungi planet ini daripada angin suria dengan berkesan. Atmosfera Marikh
Marih sangat nipis dan kebanyakannya terdiri daripada karbon dioksida. Tekanan udaranya jauh lebih rendah daripada bumi. Keadaan ini menyebabkan air cecair sukar kekal di permukaan. Walaupun begitu, bukti menunjukkan air pernah mengalir di Marih pada masa lalu. Jejak sungai kering masih dapat dilihat pada hari ini. Suhu di Marih jauh lebih sejuk berbanding bumi, dengan suhu purata sekitar negatif 60 darjah Celsius, dan di kawasan kutub, suhu boleh menjadi jauh lebih rendah. Marih juga mempunyai ais air dan ais karbon dioksida di kutub utara dan selatannya. Permukaan Marih menampilkan pelbagai ciri geologi yang menarik. Antaranya ialah Olympus Mons, gunung berapi terbesar dalam sistem suria. Gunung ini hampir 3 kali lebih tinggi daripada gunung Everest. Marih juga mempunyai Valles Marineris, sebuah sistem lembah yang sangat panjang dan dalam. Marih mempunyai 2 bulan kecil, iaitu Phobos dan Deimos. Kedua-duanya berbentuk tidak sekata dan dipercayai terbentuk daripada serpihan atau objek yang terperangkap graviti. Satu pusingan Marih mengelilingi matahari mengambil masa 687 hari bumi. Satu hari di Marih pula hampir sama dengan bumi, iaitu sekitar 24.6 jam. Mushtari ataupun Jupiter ialah planet kelima dari matahari dan juga planet terbesar dalam sistem suria. Saiznya sangat besar sehingga semua planet lain boleh dimuatkan di dalamnya. Mushtari tergolong sebagai planet gas gergasi, yang bermaksud ia tidak mempunyai permukaan pepejal seperti planet berbatu. Diameter Mushtari kira-kira 143,000 km. Jisimnya lebih 2 kali ganda jisim semua planet lain digabungkan. Teras Mushtari dipercayai kecil dan padat, dikelilingi oleh lapisan hidrogen dan helium yang sangat tebal, dan tekanan di bahagian dalamnya sangat tinggi. Atmosfera Mushtari mengandungi terutamanya daripada hidrogen dan helium. Awan tebal di planet ini membentuk jalur berwarna cerah dan gelap. Jalur ini bergerak pada kelajuan tinggi dan menghasilkan ribut besar. Antara ciri paling terkenal ialah bintik merah besar, iaitu ribut gergasi yang telah wujud selama lebih 300 tahun, dan ribut ini lebih besar daripada bumi. Mushtari mempunyai medan magnet paling kuat antara semua planet. Medan magnet ini jauh lebih kuat berbanding bumi dan memerangkap zarah bercas dalam jumlah yang besar. Mushtari juga mempunyai sinaran radiasi yang kuat disebabkan medan magnet ini. Mushtari mempunyai bilangan bulan yang sangat banyak. Setakat ini, lebih 90 bulan telah dikenal pasti. 4 bulan terbesar dikenali sebagai bulan Galilea. Bulan ini ialah bulan Io, Europa, Ganymede dan Callisto. Bulan Io mempunyai aktiviti gunung berapi yang ekstrim. Bulan Europa dipercayai mempunyai lautan air di bawah permukaannya. Bulan Ganymede ialah bulan terbesar dalam sistem suria, lebih besar daripada planet Utarik. Callisto pula mempunyai permukaan yang dipenuhi kawah lama. Mushtari juga mempunyai sistem cincin yang nipis. Cincin ini terbentuk daripada habuk halus yang berasal daripada bulan-bulannya. Satu pusingan Mushtari mengelilingi matahari mengambil masa 12 tahun bumi. Namun, putaran pada pastinya sangat pantas. Satu hari di Mushtari hanya mengambil masa sekitar 10 jam. Putaran pantas ini menyebabkan planet tersebut mengembung di bahagian khatulistiwa. Mushtari memainkan peranan penting dalam kestabilan sistem suria kerana graviti kuatnya mempengaruhi laluan objek kecil seperti komet dan asteroid. Zuhal atau Saturn ialah planet ke-6 daripada matahari dan dikenali sebagai planet yang mempunyai sistem cincin paling jelas dalam sistem suria. Ia tergolong sebagai planet gas gergasi sama seperti Mushtari. Dari jauh, Zuhal mudah dikenali kerana cincinnya yang luas dan terang. Diameter Zuhal kira-kira 120,500 km, menjadikannya planet kedua terbesar selepas Mushtari. Walaupun saiznya besar, Zuhal mempunyai ketumpatan yang rendah. Ketumpatannya begitu rendah sehingga secara teori ia boleh terapung jika diletakkan dalam air yang cukup besar. Struktur dalaman Zuhal terdiri daripada teras kecil dan lapisan tebal hidrogen serta helium. Awan di planet ini membentuk jalur seperti Mushtari, tetapi warnanya lebih pudar. Angin di Zuhal boleh mencapai kelajuan yang sangat tinggi. Di kawasan kutub utara, terdapat satu fenomena unik yang dikenali sebagai ribut heksagon, iaitu corak awan berbentuk 6 sisi yang kekal stabil sejak ia mula diperhatikan. Cincin Zuhal terdiri daripada jutaan ketulan ais dan batu. Saiznya berbeza daripada serpihan kecil sehingga bongkar besar. Cincin ini sangat nipis berbanding diameternya, tetapi meliputi kawasan yang luas. Cincin-cincin tersebut dipercayai terbentuk daripada sisa bulan yang hancur atau bahan yang gagal membentuk bulan. Zuhal mempunyai bilangan bulan yang sangat banyak. Antara yang paling terkenal ialah Titan dan Enceladus. Titan mempunyai atmosfera tebal dan tasik metana di permukaannya. Enceladus pula memancutkan air dan ais dari bawah permukaannya, menunjukkan kewujudan lautan air tersembunyi. Satu pusingan Zuhal mengelilingi matahari mengambil masa kira-kira 29 tahun bumi, dan putaran pada paksinya agak pantas dengan satu hari mengambil masa sekitar 10.7 jam. Uranus ialah planet ketujuh dari matahari dan tergolong sebagai planet ais gergasi. Berbeza dari Mushtari dan Zuhal, Uranus mengandungi peratusan ais yang tinggi seperti air, amonia dan metana. Diameter Uranus kira-kira 50,700 km, menjadikannya planet ketiga terbesar dalam sistem suria. Struktur dalaman Uranus terdiri daripada teras kecil, lapisan ais tebal dan atmosfera luar yang kaya dengan hidrogen dan helium. Kehadiran gas metana dalam atmosfera menyerap cahaya merah dan memantulkan cahaya biru, menyebabkan Uranus kelihatan berwarna biru
biru kehijauan. Ciri paling unik Uranus ialah kecondongan paksinya yang ekstrim. Paksi putarannya condong hampir 98 darjah, seolah-olah planet ini berbaring di sisinya. Akibatnya, setiap kutub Uranus mengalami musim siang atau malam yang sangat panjang. Satu musim boleh berlangsung selama lebih 20 tahun bumi. Atmosfera Uranus kelihatan tenang dari jauh, tetapi ia masih mempunyai angin berkelajuan tinggi yang boleh mencecah ratusan kilometer sejam. Suhu Uranus juga sangat rendah. Ia merupakan antara planet paling sejuk dalam sistem suria dengan suhu minimum sekitar negatif 224 darjah Celsius. Uranus mempunyai sistem cincin yang nipis dan gelap. Cincin ini tidak seterang cincin Zuhal dan sukar dilihat dari bumi. Planet ini juga mempunyai lebih 25 bulan yang diketahui. Antara bulan yang terkenal ialah Ariel, Umbriel, Titania dan Oberon. Bulan-bulan ini dinamakan sempena watak karya William Shakespeare. Satu pusingan Uranus mengelilingi matahari mengambil masa 84 tahun bumi. Putaran pada paksinya pula mengambil masa kira-kira 17 jam. Neptun ialah planet ke-8 dan paling jauh dari matahari dalam sistem suria. Ia tergolong sebagai planet ais gergasi sama seperti Uranus. Diameter Neptun kira-kira 49,200 km. Struktur dalamannya terdiri daripada teras kecil dan lapisan ais yang tebal. Lapisan ini mengandungi air, amonia dan metana. Atmosfera luarnya pula kaya dengan hidrogen dan helium. Kehadiran gas metana menyebabkan Neptun kelihatan biru pekat. Neptun terkenal sebagai planet paling berangin dalam sistem suria. Kelajuan angin di planet ini boleh melebihi 2000 km sejam. Angin ini menghasilkan ribut besar dan sistem awan yang aktif. Antara ciri yang pernah diperhatikan ialah bintik gelap besar, iaitu ribut gergasi yang menyerupai bintik merah besar di Mushtari. Suhu di Neptun sangat rendah. Suhu purata di atmosfera atas boleh mencecah sekitar negatif 214 darjah Celsius. Neptun mempunyai sistem cincin yang nipis dan gelap. Cincin ini sukar dilihat dari bumi kerana sangat sama. Planet ini juga mempunyai lebih 14 bulan yang diketahui. Bulan terbesar ialah Triton. Bulan ini mempunyai orbit songsang, menunjukkan ia mungkin objek yang ditangkap graviti Neptun. Satu pusingan Neptun mengelilingi matahari mengambil masa 164 tahun bumi. Putaran pada paksinya pula mengambil masa sekitar 16 jam.